So Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So kita akan sambung topik berkaitan dengan second law of thermodynamics. Okay. So kali ini kita akan cerita berkaitan dengan entropi. Okay, entropi atau nama lain dia adalah S. Okay, ataupun delta S lah. Delta S. So apa itu delta S atau entropi? So it's a qualitative, dalam kualitatif is a measure of disorder. Okay. So maksudnya kita mengukur dia punya disorder dia. So jadi entropi ni akan increase kalau level of disorder ni increase. Contohnya kalau daripada penyusunan molekul dalam keadaan berkejar kepada keadaan cecair. Cecair, selalunya dia punya penyusunan dia dah makin tak tersusun kan. So jadi maksudnya delta S dia akan meningkat. Macam tu. So itu adalah contoh increase of disorder lah. Okay, dalam Carnot cycle, so akan ada dua perkara yang berlaku, di mana akan berlaku heat tu bertukar, change into work. Okay, yang kedua adalah dia punya transfer of heat from the hot reservoir into cold reservoir spontaneously. And at the same time, disorder pun occur lah in the cold reservoir. So, bila heat released by the system, kita tulis dia sebagai negative DQ. Kalau absorbed by the cold reservoir, kita tulis dia sebagai plus DQ. Okay, so dalam Clausius, okay, kita define entropy ni sebagai DQ reversible over T lah. Okay, so jadi heat ni absorbed by the system at reversible pada temperature. So jadi kalau DS ni maksudnya change of S lah. So kita ambil dia S final tolak dengan S initial. Okay, so dapatlah yang ini. Okay, iaitu DQ reversible over T. So entropy ni is a state function lah. Yeah? So kita hanya ambil kira point awal dan juga point akhir. Okay. Okay, jadi dalam properties of entropy ni ada tujuh properties yang kita tahu. Yang pertama adalah property of irreversible process. Okay, so di mana contohnya proses dia, okay, secara umumnya kalau dalam irreversible process dia tak akan membentuk cyclic lah sebenarnya. Okay, so selalunya dia sebut irreversible dia tak akan patah balik. Kalau dia nak kira dia dalam bentuk reversible, so dia mestilah gabungan di antara irreversible dan juga reversible. Barulah dia boleh membentuk cyclic lah. Okay, so jadi ini penulisan dia kalau kita nak buat cyclic untuk DQ over T, so dia adalah hasil tambah irreversible process dengan hasil tambah reversible process. So kalau awak tengok dekat sini, so dia adalah so kalau tengok dia adalah kat sini, ini adalah proses hasil tambah irreversible T, dan ini adalah SA to SB sebab A ni adalah final kan, dia punya reverse tu daripada B ke A, so jadi A adalah final, so B adalah initial dia. So macam initial lah. So bila dalam keadaan irreversible, so menunjukkan bahawa kurang daripada kosong ni menunjukkan kepada keadaan irreversible lah sebenarnya. Okay, keadaan irreversible. Saya pakai pensel warna lain tu. Irreversible. So sama dengan kosong ni adalah menunjukkan keadaan reversible lah. Reversible. Okay. So simbol yang kurang atau sama dengan kosong ni hanya berlaku dalam keadaan cyclic sajalah. Okay, sebab dalam cyclic ada proses reversible dan irreversible. Okay. Ini penulisan dia nak elaborate lagi lah, maksudnya dalam keadaan cyclic, so ada gabungan irreversible dengan reversible, so
nilai dia dalam keadaan satu, misalnya delta S adalah kurang daripada kosong. Okay. So, dalam keadaan yang kedua, kita panggil dia sebagai irreversible. Okay, irreversible dan juga adiabatic proses. Okay, kita tahu bahawa dalam keadaan adiabatic proses, selalu adiabatic proses, Q adalah sama dengan kosong. Okay, adiabatic proses, adiabatic kita tahu there is no gain or loss in the system. So, jadi Q adalah sama dengan kosong. So, since dia keadaan tu adalah keadaan irreversible juga, so dalam keadaan irreversible yang bukan cyclic, so normally nilai dia adalah lebih besar daripada kosong lah. Sebab dia bukan dalam keadaan cyclic, dia tak berbalik lah. Okay, dia satu step. So, menunjukkan bahawa entropi ni dia akan increase untuk spontaneous ataupun pada irreversible process. Okay, dalam keadaan reversible dan adiabatic process, so adiabatic again there is no heat loss again, so jadi Q dia adalah kosong. Okay, so reversible secara umumnya adalah sama dengan dalam keadaan berbalik, sebenarnya reversible dalam keadaan equality. So equality tu adalah sama dengan kosong jugalah. So jadi di mana nilai akhir dan nilai awal dia adalah sama, dipanggil sebagai isentrope. Okey, keadaan yang seterusnya adalah di mana keadaan proses pada constant T. Okey, bila proses pada constant T, constant T ni adalah isothermal lah. Okey, isothermal. Okey, dalam keadaan isothermal selalunya bila dalam keadaan perubahan fasa, okay, dalam perubahan fasa selalunya pressure juga adalah constant. Okay, so dalam constant temperature, okay, selain pada temperature constant dan pressure constant, so bila kita berlaku perubahan solid ke liquid, so jadi kita akan ambil lah nilai H dia. Kalau contohnya kita kira delta H melting, so jadi kita kena kira lah dia punya delta H melting over dengan temperature melting point. Kalau contohnya liquid ke gas pun macam itulah, delta S vaporization, so kita ambil lah delta H vaporization bagi dengan T volume. Contoh dekat sini dia bagi tahu delta H evaporation adalah bersama dengan 1 T volume. Ini adalah satu kiraan lah. So jadi ikutlah kepada bahan dia. Kalau air, namanya boiling point air adalah 100 degree Celsius kan. So delta H ada nilai dia. So ambil lah nilai tu, kita kirakan bagi dengan boiling point dia, so dapatlah delta S tu. So yang ni kita nak tengok dia punya entropi, okay, terhadap apabila perubahan S tu sistem terhadap volume dan temperature dia berubah lah. Okay, so jadinya kita akan buat dulu first order derivation, iaitu ds sama dengan del S over del T pada constant V dt plus dengan del S over del V pada constant T dV. Okay, so daripada sini kita juga tahu bahawa hukum First Law of thermodynamics du sama dengan dq plus dw kan. So jadi dw tu kita tukar kepada negatif P dv. Okay, so jadinya kita arrange supaya q jadikan subjek. So dq sama dengan du plus P dv. Okay, kemudiannya disebabkan ds ni adalah dq over t kan. So bahagikan semua kepada t, bahagikan semua kepada t. Okay, so kita pun dapatlah equation. Kita tahu bahawa du sama dengan cv dt. So kita
gantikanlah du di sini, gantikan di sini. So jadi bila you gantikan dia, so dq over dt akan jadi ds sama dengan cv dt bahagi dengan t plus dengan p over t dv lah. Macam tu. Okay. So jadi dekat sini kita boleh samakan dia lah bahawa kalau dt ni adalah bersamaan dengan itu del s over dt. Sorry, saya tulis t kat sini lah. Okay, cv over t dt. Okay. So jadi kalau kita boleh samakan lah dengan kita punya first derivation tadi. So jadi cv over t tu adalah sama dengan del s over dt. Okay. Kalau dia, so kita boleh samakan dia, yang ini sama dengan ini, so yang ini adalah sama dengan okay. So dia dapatlah equation sama dengan kotak ni. Okay, so kalau kita nak jadikan dia ideal gas, okay, so ideal gas, so jadi kita gantikanlah dia punya P over T tu menjadi P over T ni kita gantikan menjadi P over T menggantikan NR over V. Okay, so masukkan dalam equation. Okay, so dia menjadi ds sama dengan CV over T dt plus dengan NR over V dV. Okay, so jadi integrate. So integration of ds akan dapat delta s. Okay, integration of CV ni constant, so integration dt over t akan dapat ln d2 over d1. Integration dv over v akan dapat ln d2 over 1. So kalau constant t, so jadi maksudnya dt ni adalah sama dengan kosong. So you akan dapat yang inilah. Okay, del s delta s nr ln d2 d1. So kalau lah constant v, maksudnya dv ni sama dengan kosong. So jadinya dapatlah delta s sama dengan cv ln t2 over t1. Okay, so daripada equation tadi, so ada kita akan dapat bahawa ds sama dengan cv over t dt dan juga p over t dv kan. Inilah. So jadi kalau kita nak samakan dia, tadi kalau awak tengok sebelum tu, boleh samakan bahawa del s over del t tadi pada constant v adalah sama dengan cv over t. So inilah benda yang paling important kat sini cv over t. So jadi bila kita rearrange equation tu, okay, del s ni adalah sama dengan cv. So kalau awak tulis dia akan jadi macam ni, ds sama dengan cv dt over t lah. So integration, so akan dapatlah integration, so akan dapat delta s sama dengan cv non t2 over t1. So yang ni important kena ingat. Ini berkaitan untuk delta s lah pada constant v pada constant v. So macam ni kalau soalan tanya macam mana kiraan delta s pada constant v, ini rumus cv non t2 over t1. Okey, yang ini pula kita nak tengok dia punya berkaitan antara entropi dengan sistem T dan P lah. Sistem T dan P. Okey, so entalpi ni dia sebenarnya lebih kepada kita nak tengok pada sistem T sebenarnya. Okey, so tak apa. Kita start dulu dengan V sama dengan U plus PV. Okey, so jadi kalau kita buat pemeriksaan dia akan dapat V sama dengan DU plus PDV plus PDP. Okay, and then kita rearrangekan dia. So jadi kita jadikan U sebagai subjek. So jadi dia akan jadi DV tolak dengan PDV tolak dengan PDP. Okay, kemudian kita ada hukum first law thermodynamics tadi, iaitu U sama dengan
DQ tolak PDB, jadikan Q sebagai subjek, iaitu DQ sama dengan DU plus PDB. So bahagikan dengan T, boleh dengan T, boleh dengan T. So kita S lah kan. Okay. So kemudian kita gantikan DU dekat atas ni, masukkan dalam equation ini. So jadi kita dapatlah equation yang seterusnya, iaitu DQ over T akan dapat DX. So sama dengan masukkan 1 T sama dengan DH tolak PDB tolak PDB K plus P over TDB. Okay. So kita boleh assume pada keadaan ni volume kosong. So bila volume constant, so dia TB kosong, so dia tu dekat sini TB kosong. So jadi dia akan dapat equation yang ringkas, iaitu DS sama dengan 1 over T DH minus DDP. So kalau kita kembangkan dia, so kita dapat DS sama dengan DH over T minus D over T DP. Okay. So kita buat pula kaitan di antara H dengan DP. So H function sama dengan H temperature dengan pressure. Tadi kan kita start dengan enthalpy kan. So jadi kita gariskanlah enthalpy tu terhadap T dengan P juga, supaya kita nak gantikan delta H di sini selain kita gantikan. Okay. So jadinya kita buat hitungan derivation yang kita keluar dia. So dia menjadi so derivation, so dia menjadi DH sama dengan DH over T ada constant P dt plus DH over P ada constant T dt. Okay. So jadinya del H over del T ni adalah CP dt. Okay. So kita tahu kenapa kita tulis kat sini. Sini tak nak tulis. Okay, so kita tulis delta H kan sama dengan CP sorry. Delta H sama dengan CP dt kan. Okay. So jadinya So kalau kita gantikan dia di H over dt sama dengan CP macam tu. So jadi masukkan lagi jadi kita gantikan kat sini. So jadinya dapatlah equation baru, iaitu dh sama dengan CP dt plus dengan del H over del P constant T dt. Okay. Okay. Yang ini kita masukkan balik whole delta H ni kepada DS tadi, DH yang kita nak gantikan yang dekat sini. Kita nak gantikan kat sini kan, DH dia kan. So jadi di sini panjang so jangan tengok betul-betul. So sudah disampaikan di sini. Okay, so jadi kita boleh DS sama dengan masukkan DH yang ini. So dia akan jadi 1 per T buka bracket CP per T plus dengan del H over del P pada constant T dP untuk bracket tolak dengan D over T dP. Okay. Kemudian kita rearrangekan equation ni, so dia akan dapatlah DS sama dengan CP over T dt plus 1 over
T, 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 jadi del H over del P constant T, T constant T, minus dengan B, itu bracket dp. Okay, so kemudian kita comparekan dia dengan first order derivation untuk function S dengan dp lah. Jadi okay, kita bandingkan dia. So, jadi yang kita tengok dekat sini dalam first order derivation dia adalah saya tulis kat sini lah. So ds sama dengan del S over del T constant T dp plus dengan del S over del P to the constant T dp kan. Okay, so kita tengok kat sini dalam dt dengan dt ni, so kita boleh samakan dia lah. Okay, samakan dia. Okay, so jadi kita boleh samakan bahawa kita punya ni lah. So del S over del T constant T adalah sama dengan Cp over T. Okay. So kalau dia adalah nak samakan dp dengan dt kat sini, so jadi del S over del T constant T adalah sama dengan 1 over T del H over del T constant T minus V. So dekat sini yang paling important adalah yang del S over del T pada constant P equal to Cp over T lah. Sebab bila kita integrate ke equation tu, so kita akan dapat equation delta S sama dengan Cp ln 2 over T. Okay, so macam mana dia buat benda ni? Sebenarnya dia susun balik je. So kalau nak tengok kat sini susun balik macam ni. So jadi so ds akan jadi Cp over T dt. So integration, so Cp ni kan constant, so integration of T itu ds akan dapat delta S, Cp buat keluar, so integration of dt over T akan dapat Cp ln T2 over dy. Okay. Okay, untuk entropy change in the chemical reaction, so maksudnya dekat sini adalah berlakunya tidak balas kemilah chemical reaction ni masih berlaku tidak balas kemilah. So selalunya dalam chemical reaction ni adalah P dia adalah constant. Okay, P constant kecuali kalau berlaku dalam form calorimeter. So di mana V yang constant. Okay. So jadinya dalam keadaan biasa, okay, so dalam suhu standard lah, suhu standard. So jadi ni keadaan biasa, kita akan tengok table kan, standard. So jadi dalam table, so kita akan kira delta S untuk produk, so ditolakkan dengan delta S untuk produk, ditolakkan dengan delta S untuk, dan so kita akan haraplah seperti delta S produk, so benda ni dah belajar dalam general chemistry lah, delta S, delta H kan. Okay, ini berlaku sekiranya yang dalam letak ni kalau suhu berbeza. So berlaku perubahan suhu, macam mana nak kira? So perubahan suhu. So kita akan pakai dalam kotak. So apa rumus dalam kotak tunduk? Sebenarnya ini dah kita indikasikan. Kalau nak tentukan ni sebenarnya dia akan jadi del delta S over del T pada constant T. So dia kalau kita nak tulis yang macam suhu standard ni, dia akan jadi macam ni. So C adalah persamaan del S untuk C over dengan T constant P tambah dengan stability D. Okay, so del S untuk D bagi dengan T constant P. So yang ni adalah untuk produknya. So tolaklah dengan untuk reaktan adalah iaitu
plus dengan B, okay, dan SB over del T ada constant. Okay. So jadi dia bila diringkaskan dia telah letak pula. So jadi kalau diringkaskan lagi, so dia akan rangkumkan semua property produk tolak reaktan dengan CP tu menjadi delta CP ni. Dengan okay. So kalau dikamilkan pada ni, integrate tu equation delta ni, so dia akan jadi delta X2 minus delta X1 sama dengan integration dia akan jadi ni integrate dia, so dia akan jadi delta CP non T2 over T1. So di mana delta X1 soalnya dengan standard lah, dengan standard, so yang kita nak cari adalah delta X2. Okay. Okay, so ada example dekat sini. So cuba settlekan. So ada dua. Okay. So soalan pertama dia suruh kirakan delta U, delta H dan delta S. Okay, cuba kirakan dan cuba buat. Dan soalan kedua dia suruh kirakan molar entropi pada proses constant pressure 1 atm. So cuba kira. Okay, so nanti dalam kelas minggu depan